Another Drag. Di sini anda akan berdepan dengan perlawanan turbo yang lain dari biasa. Musuh yang menakutkan dan bebek paling berkuasa menjadi penghalang anda. Pentas dah siap, pemain dah bersedia. Masa untuk turbo. Serulah segala kekuatan dan rampaslah kejayaan yang terulung. Jangan lupa, anda adalah masa depan Beyblade. Akhirnya saya dan Hype bertarung di Menara Drag. Ianya pertarungan semula yang memang dah lama saya nantikan. Saya adalah Achilles! Itu pun awak. Ya macam itulah. Memandangkan saat ini dah pun tiba, saya akan hancurkan awak dan Achilles. Tapi malangnya, saya kalah. Tapi ia tak halang awak daripada kalah. Cukuplah tu! Saya dah naik bosan dengan awak. Saya dan Achilles akan jadi lebih kuat. Dan kami akan jadi pasukan yang terkuat di seluruh dunia. Sekarang, Volt dan Turbo Valtryek-nya akan melawan dengan Hype. Dan mereka mencuba nasib untuk merebut gelaran juara. Turbo Blade tu! Kita keluar! Cepatlah, apa masalahnya ni? Macam ni awak cakap awak bekas juara dunia? Saya masih belum selesai bermain lagi. Saya dah jadi semakin bersemangat ni. Nanti sekejap. Dia senyum ke tu? Mari kita kalahkan dia, ya kawan. Ha! Saya akan hancurkan awak nanti. I hear the world calling out for a hero. Change the game, spin the band, join the fight. Won't give up, let it rip into battle. Blade Berserker, gonna take the victory. Bursting out in overdrive, Warrior will take the lead. Blade Berserker, collide with the energy. Blade has conquered to survive. Be a part of the legacy. Blade Berserker. Pertembungan Turbo. Pertarungan di kubu kota kegelapan. Oh, ya. Apa khabar peminat Bay? Anda dah bersedia untuk ni? Hype memulakan perlawanan ini dengan mendahului satu mata. Dan lady pertama dapat 3 mata adalah pemenangnya. Adakah juara kita Hype boleh selesaikan di perlawanan kedua? Atau adakah pencabar kita Volt Eye dapat bertahan cukup lama untuk ke perlawanan ketiga? Anda tentu tak nak terlepas walau sesaat pun aksi mereka. Bertahan abang, abang boleh buat. Ya, perlawanan belum tamat lagi. Perlawanan kedua. Kami akan capai kebangkitan turbo. Awak tengok je lah nanti. Ini bakal saya rasa lebih seronok bermain-main dengan awak. Mod pertahanannya. Walaupun Volt boleh capai kebangkitan turbo, silap sedikit saja dia mungkin boleh kalah. Kalahkan dia, Volt. Sedia dan mula. 3, 2, 1. Ayo! Hancurkan! Tolonglah, Turbo Blade! Turbo Valtryek mulakan perlawanan dengan serangan ganas yang bertubi-tubi. Itu saja ke yang awak ada? Memang mengecewakan betul lah. Ayo, pergi! Sekarang! Turbo Valtryek Wing! Itu menyedihkan. Bagi saya lagi. Saya nakkan lagi. Dia tu dah hilang akal. Habislah. Ya, boleh dikatakan macam itulah. Dia rasakan kesakitan yang B dirasa. Semakin sakit dia rasakan, dia akan jadi semakin hilang kawalan. Itulah keistimewaan Hype dan resonan terulungnya. Biar betul ni. Macam tu barulah betul. Teruskan lagi serangan awak. Pusingan ni akan jadi milik kita!
antara mereka pemenangnya. Ianya Turbo Voltriac dengan penamat luar gelanggang. Kiraan mata ialah 1-1. Voltriac menang tipis pusingan ini dan ia buatkan saya langsung tak senang duduk. Nampaknya Volt dah buktikan dirinya sebagai bekas juara. Saya kena akuinya, Volt. Awak berjaya dapatkan mata melawan Hyde tanpa mencapai kebangkitan turbo pun. Cantiklah, saya tahu dia boleh buat. Saya memang dah jangkakannya. Dia tu betul-betul hebat. Mengagumkan betul. Tapi apa pun, memang nyaris-nyaris saja tadi. Kita dah semakin hampir, kawan. Kita boleh lakukannya. Ha! Dah rasa seronok ke bekas juara? Nampaknya sehabis baik pun tak memadai. Hei! Dengar sini sekarang. Dengan ini bermulalah persembahan terhebat dicipta oleh dengan dan untuk saya sendiri. Cepatlah, Val. Masa untuk beraksi. Awak dah bersedia untuk dikejutkan oleh legenda yang sebenar? Wih! Boom! Penamat musnah yang seterusnya akan jadi macam bunga api di langit. Saya tak dengarlah. Awak semua nak tengok tu kan? Jangan haraplah. Ayo, Bob! Ayo, Bob! Awak tahu mereka takkan dengar awak, kan? Ya, tapi saya yakin perasaan saya akan sampai ke sana. Hei, semua. Awak betul-betul rasa Bob boleh menang? Ya, dah tentulah dia boleh menang. Ya, abang boleh. Kalahkan Hyde tu. Ayo, Bob! Ayo, Bob! Ayo, Bob! Ayo, Bob! Ayo, Bob! Voltriac. Apa kata kalau kita tunjukkan kuasa sebenar kita? Apa? Kali ni pun senyum lagi? Perlawanan ketiga. Marilah. Kami takkan teragak-agak lagi. Betul kan, kawan? Sedia, mula. 3, 2, 1. Ayo! Hadapkan! Ya! Turbo plate-nya dah diaktifkan! Sekarang saksikanlah kebangkitan turbo kami! Ha! Menarik ni. Turbo Voltriac melancarkan serangan demi serangan yang berani. Ya, macam itulah. Lagi. Bagus, Bob. Awak lakukannya dengan begitu baik. Saya akan balas balik kesakitan di 1000 kali jadi lebih teruk. Sebab lagi, Bob, saya adalah Hades. Hades, sekali lagi. Red Gravity! Oh, ya betul ni. Macam mana agaknya Voltriac nak bertahan daripada serangan ganas oleh Hades? Ini masalah ni. Awak ada kebangkitan turbo, ya? Jangan nak buat lawan. Voltriac itu menyedihkan sangat. Jadi saya akan musnahkannya. Apa pun saya tak boleh kalah. Tidak berdepan dengan orang macam awak. Mati! Inilah penamanya bagi awak. Jangan haraplah saya akan biarkannya aja. Turbo Blade Launch! Voltriac! Hades!
Turbo Valtryek dengan penamat musnah. Dan dengan keputusan akhir 3-1, pemenangnya ialah Volt Aoi. Penamat musnah terhebat di abad ini. Volt Aoi merampas mula gelarannya sebagai juara dunia. Dia menang! Dia menang! Dia menang! Cantiklah! Dia juara dunia! Dia betul-betul lakukannya. Itu memang menakjubkan. Cantiklah. Ya, dia Bob. Usaha yang bagus. Cantiklah! Baiklah, itu dia semua. Kuda ajaib biru kita Volt Aoi telah berjaya merampas mula tali pinggang juara. Berikan tepukan untuk juara kita. Inilah makna B bagi diri saya. Beyblade Burst Turbo. Saya tak boleh kalahkan Hyde. Jadi kenapa dia boleh? Macam mana dia kalahkan Hyde? Yo, apa hal dengan muka monyok ni? Kita bagi mereka ruang. Ya. Ni akan buat awak lega sikit. Tapi apa pun, saya tak faham. Kenapa Vault senyum tadi? Dia dalam kedudukan yang bahaya. Yelah, awak tahu dia jadi semakin bersemangat untuk berlawan. Betul tak, Fubuki? Ya, bila dalam keadaan tertekan, jantung saya akan berdegup kencang sebab teruja. Dan masa itulah awak cakap pada lawan awak, saya akan hancurkan keyakinan awak tu. Apa? Takkan awak tak rasa teruja ke apa ke? Dah tentulah. Saya ada rasa teruja. Saya ingatkan awak tak teruja. Terutamanya kebelakangan ni. Awak cuma fikirkan tentang nak musnahkan lawan awak aja. Betul kan? Hancurkan mereka! Saya salah ke? Habis tu kenapa? Ha? Apa salahnya saya fikir macam tu? Dengar sini, Aiga, awak belader yang kuat. Dan saya terpaksa mengakuinya. Tapi apa pun, saya tak kira. Saya tetap teringin nak berlawan dengan awak. Awak nak tahu apa sebabnya? Sebab saya rasa teruja. Saya akan rasa kecewa setiap kali saya kalah. Lepas tu, saya fikir tentang apa saya boleh buat lain kali. Saya akan berbincang dengan Rock Tavor. Dan itulah bahagian yang paling mengujakan. Awak ada cakap sesuatu sebelum ni. Saya adalah Achilles. Tapi awak tahu, saya tak rasa itu cara yang betul untuk lakukannya. Awak cuba beritahu saya apa yang betul? Awak masih tak faham lagi, ya? Saya dan Achilles adalah satu. Sebab itulah kami berdua kuat. Kami dihubungkan dengan resonan yang lebih kuat berbanding awak berdua. Aiga, Bertenanglah sikit. Serius ni, apa kena dengan awak ni? Saya yang patut tanya awak tu. Kenapa saya selalu rasa macam awak berdua langsung tak faham saya? Saya dah bosan lah. Saya pergi dulu. Aiga? Saya tak faham lah. Kenapa tak ada sesiapa pun faham saya? Fai? Beritahu saya, setakat itu saja ke hak rezonan awak? Apa awak kata? Sayang sekali, saya letakkan harapan tinggi pada awak. Awak diamlah, Fai. Saya tetap akan jadi lebih kuat. Dan tak lama lagi saya akan jadi lebih kuat daripada yang sekarang ni. Kalau macam tu, biar saya aja yang menilai awak.
Kita akan teruskan dengan mod serangan Achilles. Baiklah, Fai. Mari kita selesaikan ni sekarang juga. Awak ingat awak ada peluang menentang kuasa sebenar Phoenix? Mari mulakan! Tiga, Dua, satu, ayo! hancurkan! Hancurkan mereka! Achilles! Itu belum cukup lagi! Langsung tak memadai! Teruskan lagi! Saya nak lebih lagi! Sekarang! Turbo launch! Ya, masih tak cukup lagi! Menakjubkan. Tunjukkan lebih lagi resonan awak tu kepada saya. Saya adalah satu-satunya Achilles! Sekarang hancurkannya! Menakjubkan. Awak benar-benar menakjubkan. Tunjukkan sejauh mana kuasa awak. Phoenix! Awak telah pun dinilai. Revive Crush! My God! Nanti dulu. Ia dah tamat. Cukuplah saya bermain-main dengan awak. Achilles.
turbo yang lain dari biasa. Musuh yang menakutkan dan bebek paling berkuasa menjadi penghalang anda. Pentas dah siap, pemain dah bersedia. Masa untuk turbo! Serulah segala kekuatan dan rampaslah kejayaan yang terulung. Jangan lupa, anda adalah masa depan Beyblade! Ya! Turbo Blade-nya dah diaktifkan! Dalam perlawanan antara Bolt dan Hyde, akhirnya Voltread berjaya mencapai keadaan kebangkitan turbo. Tapi kenapa Bolt boleh kalahkan dia sedangkan saya tak ada peluang langsung? Saya lari keluar untuk tenangkan diri bila Fai datang dan cabar saya. Awak telah pun dinilai. Revive Crush! Cukuplah saya bermain-main dengan awak. Achilles. I hear the world calling out for a hero. Change the game, spin the bay and join the fight. Won't give up, let it rip into battle. Beyblade burst turbo. Gonna take the victory. Bursting out in overdrive. Euphoria will take the lead. Beyblade burst turbo. Collide with the energy. Blade has conquered to survive. Be a part of the legacy. Beyblade burst turbo. Kelahiran semula, Turbo Achilles. Kenapa? Saya ingat kita dah beresonasi. Ia masih tak memadai ke? Kalau saya boleh beresonasi lebih lagi dan rasakan lebih lagi kesakitan awak, ia tetap akan jadi macam ni ke? Kami takkan tenaga kau lagi. Betul kan, kawan? Kawan. Ya. Resonan ialah ikatan yang awak bentuk dengan B awak. Awak rasa ikatan tu wujud antara awak dan Achilles. Ikatan kami. Oh tidak. Dekat sana. Aiga! Kenapa awak tercegat seorang diri di sini? Awak dah basah kuyup. Hei, itu kan... Oh, Achilles? Siapa yang lakukannya? Yo, Aiga! Saya silap tentang hampir segala-galanya. Maksud saya ingat resonan sebenar adalah rasai kesakitan yang Achilles rasa. Dan lebih kuat kesakitan yang saya rasa, lebih kuat resonan kami. Saya patut dengar cakap awak, Kapten. Memang betul masa awak cakap saya cuma nak musnahkan lawan saya je. Dan saya agak yakin ia bermula bila saya dah tak dengar lagi suara Achilles. Sepanjang masa ni, saya ingat semuanya sebab saya dan Achilles sedang berjuang bersama. Tapi bukan sebab tu. Sebenarnya saya bukannya tak boleh dengar suara Achilles. Saya cuma tak mendengar. Saya yang salah. Saya tak jadi seorang rakan yang sepatutnya kepada dia. Dan disebabkan itulah tak ada ikatan di antara saya dan Achilles. Achilles dimusnahkan disebabkan saya.
Yo! Janganlah membazir masa. Cepatlah sikit jalan tu. Marilah. Saya dah balik. Aiga? Tak mungkin. Awak apa khabar? Rindukan saya tak? Jadi inilah rumah awak. Dah lah tu. Janganlah. Gelilah tahu tak? Abang. Dan syukuran, Hei, Naru. Abang, saya harap abang dah tak sedih lagi sekarang. Tak kira apa pun, saya akan sentiasa di sisi abang. Kalau ada apa-apa, saya boleh tolong beritahu saya. Nanti apa? Apa benda yang kamu cakap ni, Naru? Yelah, maksud saya ada dengar yang Achilles telah dimusnahkan. Ya, memang betul tu. Sekarang ia dah berkecai. Teruk betul lah. Jangan risau. Abang akan buat yang terbaik untuk kembalikannya. Ha? Ya, dan untuk kali ini, ia akan jadi lebih kuat dari dulu. Hei, ayah! Tunggulah saya. Tengok ayah, saya dah balik. Jadi sekarang ni bolehlah saya buat Achilles yang baru. Ayah dah boleh agak. Dan Shu pun akan tolong saya. Gembira berjumpa dengan Encik. Saya pun akan tolong abang, ya? Ya, dah tentulah. Mari kita mulakan, Shu. Hei, Shu. Jaga dia baik-baik ya. Baiklah. Tengok, kan saya dah cakap dulu. Saya dah agak Aiga takkan apa-apa. Ya. Baiklah, mari lakukannya. Jadi kali ini ia akan jadi B jenis apa? Wajib ada kebangkitan turbo supaya dia ada kebolehan macam Peshu. Kebangkitan turbo tu apa? Oh! Betul tu. Ianya bila turbo blade diaktifkan macam Velcro. Dengar, Achilles. Saya berjanji dengan awak sekarang saya akan jadi blader yang layak untuk berjuang di sisi awak. Sebab itulah dia ikatan yang sebenar. Kan, Achilles? Dah baik. Tak lama lagi siaplah kerja kita. Saya bosanlah. Hei semua, tengoklah siapa dah balik. Captain! Fubuki, selamat kembali. Lama tak jumpa. Awak buatkan kami risau. Bila siling tu runtuh tiba-tiba masa tu, kami semuanya akan tentu ia dah hempap awak. Awak tak tahu ke awak bercakap dengan siapa? Berangkap tu benda kecil lah. Macam mana dengan Aiga? Dia okey ke? Tentu suka bagi dia bila Achilles dimusnahkan. Awak tak perlu risau. Dia dah balik rumah dan bina Achilles yang baru sekarang ni. Saya lega sangat. Jadi Achilles sebab baru, ya? Bunyinya macam hebat. Sekarang, mari kita semua sambung berlatih. Sedia, tokoh? Ya. Sedia, mula. 3, 2, 1. Ayo! Masukkan! Ya! Tokoh sedang mengasak. Tak semudah tu. Fornius! Saya tak akan kalah. Ia dah siap! Kesemuanya tu turbo blade ke? Aha! 1, 2, 3. Wah, ada banyaklah. Ia akan jadi B yang terbaik di dunia yang mampu capai kebangkitan turbo. Fikir balik. Dengan kesemua berbilah tu, B awak akan sarat. Serangan dan pertahanannya jadi tak seimbang. Oh, awak jangan risaulah. Ikatan saya dengan Achilles akan selesaikan semua Tak, tu. awak Wah. silap. Fikir balik. Oh, saya rasa ia sempurna dalam keadaan yang asal. Serangan dan pertahanan? Kenapa ni, Abang? Abang dah dapat. Kalau abang buat macam ni... Kamu pula. Serah kepada saya. Sekarang kita imbas ni. Dan kemudian kita juga akan rujuk semua data Achilles lama Abang. Itu dia. Apa pendapat Abang? Wow, sempurna. Yang betul-betul gempak. Turbo Achilles miliki turbo blade yang membantunya menyerang dan yang membantunya bertahan. Itu barulah seimbang.
Bagus, Aiga. Sekarang, dia cuma perlukan sentuhan yang terakhir. Ya, mari kita siapkannya. Achilles, ya? Ya, ayah saya buatkan ni untuk saya sebab dia nak saya jadi lebih kuat. Kalau tak silap saya lah, Achilles ditempa daripada pedang dan perisai patung tu kan? Ya. Achilles, ingat tak apa saya cakap dulu? Ikatan kita takkan boleh diputuskan. Beyblade Burst Turbo. Ia dah sedia. Baiklah. Achilles, tunggu saya ya. Akhirnya ia dah siap. Baiklah, semua berkumpul dan berkenalan dengan Turbo Achilles. Gembira berjumpa awak, Achilles. Awak nampak lebih hebat sekarang. Achilles, sekarang kita dah boleh berlawan bersama lagi. Baiklah, dan lawan pertama kami ialah awak, Shu. Mari kita lawan sekarang. Saya nak tunjukkan pada awak kuasa pada Turbo Achilles. Cabaran diterima. Perlawanan pertama. Baiklah, sekarang. Mari tunjukkan kebolehan kita pada dia, Achilles. Saya akan guna mood serangan. Sedia dan mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Turbo Blade-nya tak diaktifkan. Tak apalah, teruskannya. Macam itulah. Terus bertahan, Achilles. Pergi! Sekarang, Turbo Rise and Win! Selamat luar gelanggang. Pemenangnya ialah Shu. Nak mengendalikan B yang baru ni lebih susah dari yang saya sangka. Cuba lagi sekali. Selamat musnah. Jadi Shu adalah pemenangnya. Kenapa ia tak nak capai keadaan kebangkitan Turbo? Awak tak perlu risaukan tentang tu. Awak kena cari gaya permainan awak yang tersendiri dulu. Ha? Oh, ya. Hei kamu semua, makan malam dah siap. Marilah masuk makan. Baiklah. Ha? Mana Aiga? Dia kata dia nak berlatih sekejap aja lagi. Apalah saya nak buat dengan dia? Sekali je lagi, Achilles! Aiga, Mak ada buat sandwich yang sedap untuk kamu. Saya sibuk. Letakkan je di sana. Kalau tak makan, nanti kamu tak ada tenaga nak berlatih. Baiklah, saya makan. Wah, bila fikir balik, saya lapar sangat. Baiklah, masa untuk makan. Wow! Mak cuma terfikir kamu memang macam ni sejak dulu. Sejak kecil, kamu memang jenis yang bersemangat. Macam masa kamu bermain di hutan. Atau masa kamu cuba hasilkan sesuatu macam ayah kamu. Tak kira apa yang ada di depan kamu, kamu sentiasa khusyuk menghadapnya 100%. Ini memang sedap sangat. Kenapa saya tak boleh buat ia capai keadaan kebangkitan Turbo? Awak kena cari gaya permainan awak yang tersendiri dulu. Macam mana saya nak cari gaya permainan saya yang tersendiri? Mana Achilles? Hei, Achilles!
Nyaris-nyaris je tadi. Tempat ni kan... Betul tu. Saya jumpa Bok di sini. Cari ni ke? Awak selamatkan bateri saya. Saya gembira saya awak tak apa-apa, kawan. Kepala awak terhantuk ke masa awak jatuh? Hebat betul lah. Yang buat saya terpegun. Saya tak tahu kenapa. Tapi bila saya tengok dia berlawan, entah kenapa saya rasa betul-betul bersemangat. Gaya permainan saya yang tersendiri. Shu! 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 Hei, Aiga. Shu! Saya nak awak lawan saya. Ya, dah tentu. Cantiklah! Apa yang berlaku? Masa tu, apa yang saya inginkan hanyalah untuk bermain B. Terasa macam ia sesuatu yang saya perlu lakukan. Ha? Achilles! Ya, Aida. Itulah gaya permainan awak yang tersendiri. Baiklah, mari lakukannya, Shu. Aiga, marilah! Ini perlawanan pertama. Sadia? Nanti sekejap. Abang dah sedia. Oh, Abang pasti ke ni? Betul abang tak apa-apa? Ya! Ikut suka hati abang lah. Sadia, mula. 3, 2, 1. ayo! Masukkan! Cantiklah! Ia dah diaktifkan! Hooray! Baiklah, Spryzen. Kita mesti menang kali ini. Kalahkan mereka! Bila kedua-dua B capai kebangkitan turbo, ia sangat sengit. Teruskan lagi! Saya takkan benarkan. Sekarang, Spryzen! Saya menang! Ianya turbo Achilles dengan penamat luar gelanggang. Pemenangnya Aiga. Yeay! Saya dah berjaya kalahkan Shu! Abang dah berjaya, abang. Ya! Syabas, Aiga. Awak patut rasa bangga. Memang pun,